Langit-langit dan bumi ini diciptakan untuk kegunaan manusia. Barangkali satu perkara yang jelas, tetapi sedikit sebanyak perlu ditegaskan. Dengan adanya syubhat-syubhat, slogan-slogan animal cruelty, iaitu penganiayaan ke atas haiwan. Sehingga datangnya satu gerakan atau fahaman vegetarian yang terbaru, vegan. Orang yang kononnya hanya nak makan tumbuh-tumbuhan saja, tak nak makan daging, bahkan segala apa hasil dari ternakan, telur, segala apalah daripada hasil haiwan. Di sini syubhatnya, dan saya lihat syubhat ini cuba disusupkan ke dalam pemikiran orang Islam, sehingga mereka menimbulkan persoalan, adakah pendekatan vegetarian, pendekatan vegan bersesuaian dengan ajaran Islam? Kesimpulannya mengatakan bahawa vegan ini tidak bertentangan dengan Islam, malah bersesuaian dengan Islam kerana kasihan kepada haiwan. Perhatikan syubhatnya, dia tak nak makan daripada daging kerana kasihan kepada haiwan. Yang kedua, kerana ingin mengurangkan rasa seksa haiwan. Jadi ini pemikiran yang melihat bahawa perbuatan menyembelih haiwan untuk daging menyeksa haiwan itu. Dan yang ketiga, mereka kata vegan ini adalah peringatan buat manusia bahawa haiwan juga makhluk bernyawa seperti kita. Berdasarkan ayat yang kita baru baca tadi, Allah kata mata'an lakum, untuk kegunaan kamu. Segala apa yang ada di atas muka bumi ini untuk apa, tuan-tuan? Untuk kegunaan manusia. Bukan ayat ini saja, bahkan banyak ayat yang lain. Allah kata wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dan dialah yang telah menciptakan buat kamu, buat manusia, segala apa yang ada di atas muka bumi. Termasuklah di antara apa yang di atas muka bumi ini adalah apa? Haiwan ternak. Dalam ayat lain Allah kata wal an'ama khalaqaha lakum, dan binatang-binatang ternak Allah menciptakannya untuk kamu. Fiha wa manafi'un wa minha ta'kulun, daripada haiwan-haiwan ternakan itu kamu menjadikannya sebagai cara untuk kamu memanaskan badan, iaitu dengan kulit haiwan itu, manfaat buat kamu, dan daripada dagingnya kamu makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya, tuan-tuan, fahaman vegan jika dilihat daripada sudut kesihatan mungkin kita kata ada keluasan, tetapi kalau cuba disusupkan pemikiran kasihan kepada haiwan, mengurangkan seksa haiwan, harus diberi hak kepada haiwan bahawa dia juga makhluk seperti kita. Kita kena tegas mengatakan bahawa ini pemikiran hulu, pemikiran melampau, yang jelas tasyabbuh dengan orang-orang kafir yang tidak beriman dengan Allah, yang tidak beriman dengan hari akhirat. Bahkan saya boleh mengatakan bahawa vegan ini, jika diambil aspek-aspek yang telah kita sebut tadi, dia adalah fahaman yang anti kemanusiaan, anti manusia, mengasihani haiwan melebihi mengasihani manusia. Sedangkan ini adalah sebesar-besar kebatilan. Dan boleh saya tambah, suara-suara kasihan kepada haiwan, kasihan kepada alam sekitar, tidak pula kedengaran suara mereka dikala orang-orang Islam di Palestin misalnya dibunuh dengan begitu kejam dan dahsyat sekali. Di mana suara mereka? Nak mengatakan bahawa mereka ini adalah kaum yang melampau batas, kaum yang tidak adil, bahkan hampir sahaja mereka lebih kasihan kepada haiwan berbanding kasihan kepada sesama manusia itu sendiri.